Kemudian sampai satu tahap dia cakap KPM sekarang ni macam tak berapa jelas pembahagian tugas. Cikgu PJ kat sekolah ni sikit sangat, sehingga kat cikgu lain kena cover balik benda ni. Sama kan? Sama juga dengan PBD. PBD ni kita nak buat macam mana? Nak buat susah. Cikgu pun ada tugas-tugas lain. Saya pun cakap kat isteri saya, pertama berkaitan dengan tugas. Tugas ni, pandangan saya dulu dan sekarang dah berbeza. Saya cakap, syukurlah kita ada tugas. Bosannya kehidupan tak ada tugas. Kalau kita ni tak diberi tugas, tak ada orang pun peduli kat kita. Kita tak diberikan masa, kita tak diberikan AJK. Kita rasa, bosannya kehidupan. Suka ke kita kalau tak ada tugas? Mungkinlah suka seketika. Kemudian kita akan bosan dengan kehidupan kita. Kita ni, usia-usia macam ni, sebenarnya tak ada orang peduli pun kat kita. Adalah mungkin anak-anak kita, saudara mara kita. Orang akan peduli bila kita ada tugas. Taklah orang peduli sangat sebenarnya. Tapi kita ni maksudnya fungsi, kita berfungsi dengan tugas kita. Lepas tu satu lagi ialah usia kita ni, kehidupan kita ni, kita nak buat apa? Kita diberikan minda, hati, pemikiran. Takkan ke kita dah macam saya dah umur 40, takkan kita nak berazirkan macam tu saja. Bila diberikan tugas, minda kita ni berfungsi lah sikit. Kan, hati kita ni adalah fungsi sikit. Kalau kita tak ada tugas, macam kehidupan ni lah senang sangat. Satu masa kita akan bosan dengan kehidupan kita. Kita tak gunakan pemikiran kita, kita tak gunakan hati kita, kreativiti kita untuk jalankan tugas. Kita akan berjumpa dengan banyak tugas. Banyak tugas akan berkumpul kat kita. Kita kena fikir, ni saya cakap kat isteri saya, cakap, muncullah ada banyak tugas. Ada juga ujian. Dalam tugas kita ni, ada rasa macam, wah, rasa tercabar, rasa macam ada dugaan kehidupan kita. Kita bayangkan kalau kita ada tugas macam tu saja, tak ada dugaan, kita nampak sampai di akhir umur kita nanti, kita akan bercerita, saya tak ada cerita nak dibanggakan. Rasa macam kita ni itu je.